Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam ukuah. Kak Fakar dari Pasir Gudang, Johor. Okey, malam ni Kak Fakar tidak berkeseorangan. Malam ni Kak Fakar berkolaborasi dengan MDM Najah. Okey, boleh sempat lagi korang pergi panggil anak-anak tim korang, panggil lagi sahabat-sahabat korang, okey, untuk join malam ni. Okey, so malam ni tajuk dia sangat-sangat best. Waalaikumsalam. Okey, boleh kenalkan diri dari nama dan dari mana? Okey, dan Alhamdulillah Allah izin Kak Fakiah malam jadi speaker lah. Okey, panggil lagi ramai-ramai lagi. Kak Fakiah bagi 1 minit je. 1 minit lagi, cepat. Kita kalau boleh sharp pukul 10 kita habis malam ni. 1 jam je. Okey, Allahu Akbar. Taman Saintek Pasir Gudang, Masya Allah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, okey dah 91 minit dah. Okey, so Kak Fakar nak kenalkan diri. Okey, kejap Kak Fakar share slide. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah quwwata illa billah. Okey, alright. Nampak tak slide Kak Fakar? Boleh keluar lagi. Okey, nampak kan? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Jelas tak suara Kak Fakar? Jelas Okay, alright. Jom kita start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Nur Fakih Muhammad Nur dari Pasir Gudang, Johor. Kak Fakih adalah suri rumah anak 7. Dan dulu Kak Fakih pernah bekerja, makan gaji. Kak Fakih resign awal. Umur 32 tahun, Kak Fakih dah berhenti kerja dah. Dan Kak Fakih jadi suri rumah sepenuh masa. Okay, Alhamdulillah. Selepas Kak Fakih berhenti kerja, Kak Fakih dilanda ujian, banyak macam ujian, macam-macam ujian dan cabaran dalam hidup. Tapi itu tidak memantahkan semangat kita. Okay, so siapa yang kat sini hari ni hidup dia tersepit, terhimpit, duit asyik cukup-cukup makan aja. Komen. Komen. Kejap Kak pakai masuk ke telefon je. Komen sekarang. Siapa yang macam ni? Malam ni, kan, korang masuk Zoom malam ni, korang nak apa sebenarnya? Cuba jawab dekat situ. Korang nak apa sebenarnya malam ni masuk Zoom? Kejap Kak pakai nak baca komen ni, tak boleh ni. Okay? Korang nak apa sekarang malam ni? Malam ni korang nak belajar apa? Tak cukup duit. Nak kaya, nak berjaya, Masya Allah. Okey, Masya Allah. InsyaAllah. Nak kaya, nak sihat, Masya Allah. Nak tambah income. Allahumma salli ala Muhammad. Sering dihina, Masya Allah. Subhanallah, sering dihina. Tak apa. Malam ni, Kak Fakir nak korang buka mata apa yang Kak Fakir nak presentkan untuk korang semua ni. Dan insyaAllah, okey, apa yang Kak Fakir bagi malam ni, present untuk korang ni dengan MDM Najah ni. Dan insyaAllah bakal ubah kehidupan korang 360 darjah. Okey, macam mana Business Forever ni boleh ubah kehidupan Kak Fakir 360 darjah. Dan insyaAllah, Business Forever pun bakal ubah kehidupan korang juga. Okey, alright. Okey, hidup tersepit, terhimpit, duit asyik tak cukup. Kita nak minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, kau bagilah aku. Ya Allah, aku ni banyak sangat banyak sangat hutang, Ya Allah. Okey, hutang aku keling pinggang, Ya Allah. Anak aku nak apa-apa, aku tak boleh bagi, Ya Allah. Aku cakap tunggu gaji kan. Tapi bila tiba dapat gaji, tak boleh juga nak tunaikan apa hajat anak-anak, isteri kan. Masya Allah. So, apa yang kita perlu buat? Okey, ini adalah Kak Fakih dulu. Lepas Kak Fakih resign, okay, selepas Kak Fakih dilanda ujian dan cabaran dalam hidup yang sangat-sangat kata orang critical, kata orang dah jatuh kat lantai dah. Jadi Kak Fakih bangkit, Kak Fakih cakap dengan husband, bagi saya RM1,000 untuk saya buat bisnes. Husband cakap, nak buat bisnes apa? Kan? Dan dia tak bagi aku kerja kan? Saya tanya, nak buat bisnes apa? Cakap saya nak buat bisnes tudung. Kan? Bagi saya RM1,000 sahaja. Okay? Dan Alhamdulillah dia bagi. Okay? Dan bermulalah Kak Fakih buat bisnes
macam-macam. Bukan tudung je Kak Pakai buat Kak Pakai buat blouse lah, jual blouse lah, macam-macam. Okey, produk viral lah, kerongsang lah, korang tengok macam ni kan. Okey, dengan palazzo, macam-macam lah, skirt lah, macam-macam Kak Pakai jual dengan inner, okey. Jadinya bila kita lama, Kak Fakar start 2015 Okay, Kak Fakar buka booth. Macam ni lah kerja rumah Kak Fakar. Okay, weekend je kita pergi buka booth. Weekend je buka booth. Pergi keluar pagi, balik tengah malam. Buka tengah malam, pukul 1-2 pagi baru sampai rumah. Lepas tu besoknya keluar lagi. Dan bermulalah pergi bawa anak-anak ni. Sekecil dia baby ni. Baby memang macam gini lah. Kak Fakar drive memang, kata orang duduk atas riba semua kan. Okay, so kata orang bisnes ni sangat memenatkan dan keuntungan dia tak ada banyak sangat pun. Jadi bila Kak Fakiah tahun demi tahun, okay, bila dah ramai orang jual tudung kan, dah kompetitor dah ramai, sales drop dan langsung satu hari tak ada sales. Jadi pada situ kan Kak Fakiah minta, ya Allah, aku macam mana ni ya Allah kan, aku ni anak ramai. Sales dah mula drop dah ni. Kau bagilah aku satu bisnes yang aku boleh buat daripada rumah saja ya Allah. Okey, tapi aku nak untung dia besar. Kan Kak Bakar kan mata duitan kan. Aku nak untung besar ya Allah. Okey, tapi aku tak nak, kata orang, sebab Kak Bakar jahit tudung sendiri sebab nak kita nak untung banyak kan. Pergi cari material sendiri, jahit skirt sendiri kan sebab nak untung banyak. Tapi dia sangat-sangat memenatkan sebab Kak Pakai hanya tidur satu hari 1 hingga 2 jam saja. Baby tidur pukul 2 ke 3 pagi ke bangun kan, Kak Pakai akan start menjahit. Sehinggalah sahut subuh, berhenti kejap, lepas tu sambung lagi. Sampailah ke petang. Gitulah kerja setiap hari. Tapi memang menatkan. Tidur 1 hingga 2 jam saja. So minta dengan Allah, Allah pun hadirkan business forever. Masya Allah. Kan? So business dari rumah, Kak Pakai beritahu korang business ni Kak Pakai buat daripada rumah saja. Kak Pakai tak ada keluar rumah tau. Okey, menggunakan handphone saja Kak Pakai buat. Masya Allah. Okey, dan Kak Pakai nak beritahu korang, bisnes dari rumah sekarang ni kan, sekarang kan zaman online kan. So kita kena selari dengan teknologi. Okay, so bisnes dari rumah ni adalah jalan keluar untuk semua masalah. Kenapa Kak Fakar cakap macam tu? Okay, kenapa Kak Fakar cakap macam tu? Okay, kalau korang kerja kuat tiap-tiap bulan kan, tapi duit tetap tak cukup juga. Kan, gaji masuk kan. Siapa ni? Kak Fakar punya ke? Telegram ni. Nah, kejap-kejap Ish. Okay, so kalau gaji masuk, okay, korang kena bayar bil kan, kena bayar sewa rumah ataupun kalau ada rumah sendiri kena bayar rumah sendiri, kena bayar apa lagi, kereta semua kan. Okay, lepas tu duit tetap tak cukup juga, lepas tu korang ulang hidup yang sama je. Kalau sekarang ni, hari ni korang masih ulang benda yang sama yang 3 tahun, 4 tahun lepas, korang kena bagi peluang dekat diri korang malam ni kan untuk cuba something new. Kalau korang nak ubah hidup, korang kena buat sesuatu yang baru. Jangan buat benda yang korang buat 4 tahun lepas, 3 tahun lepas, jangan. Okay? You need to. Lepas tu, kalau korang ada impian, okay, nak hidup selesa, tapi pendapatan korang masih lagi terhad, korang kena berubah. Sebab tu, ramai sekarang ni kan yang buat pendapatan kedua, betul tak? Pendapatan tambahan. Okay, dari rumah je untuk ubah kehidupan mereka sedikit demi sedikit dengan kehidupan yang lebih baik. Okay, lepas tu realiti hidup sekarang kos hidup makin naik, betul tak? Korang rasakan sekarang kan minyak naik, barang naik kan. Jadi benda tu kita tak boleh elak. So macam mana kita nak buat? Okay, so gaji kita tak naik. Okay, setahun untuk naik RM50 pun belum tentu lagi, betul tak? Tapi macam mana kalau dengan bisnes ni Kak Fakar cakap, kita boleh naikkan gaji kita sebulan RM5,000. Korang percaya tak? Sebulan dalam bisnes, gaji kita boleh naik beribu-ringgit. Bukannya setakat RM50, no. Beribu-ringgit. Okay, so hutang kita makin bertambah. Okay, lagi boleh korang buat loan. Sebab apa? Sebab nak menampung kita punya kehidupan, kos kehidupan dia. Tapi korang gali lubang, tak tutup lubang.
gali sampailah hutang keliling pinggang. Lepas tu korang tak ada saving. Habis duit, tak ada backup plan. Kalau anything happen dekat korang punya anak-anak, dekat korang punya family kan, macam mana tak ada duit saving? Macam mana nak hidup? Macam mana nak survive? Sakit ke? Macam mana kita nak, kata orang nak bayar bil-bil semua kan? Memang ada, kerajaan memang ada kan? Tapi kena bayar juga, betul tak? So, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? So, dan Kak Fakar nak tanya korang, apa perasaan korang? Pernah tak terfikir masa depan anak-anak korang sekarang ni? Sekarang ni korang hidup cukup-cukup makan, betul tak? Pernah tak fikir? Pernah tak fikir korang punya anak-anak punya masa depan? Dah bagi pelajaran yang baik untuk anak-anak? Okay, dah hantarkan sekolah yang kata orang yang bagus? Okay, ilmu anak-anak macam mana? Okay, so anak-anak kita makin membesar tau. Bila makin besar ni banyak yang kita perlu sediakan, betul tak? Okay, belanja sekolah, tuition, pakaian, handphone anak-anak, top up lah semua kan. Tak masuk lagi anak yang sambung belajar. Okay, dah macam-macam lagi. So kadang-kadang kan, sampai kita ni tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam sebab fikirkan masalah macam mana nak bagi yang terbaik untuk anak-anak kita, betul tak? Betul tak, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian? Okey, dan inilah apa yang Kak Fakir fikir kan, masa kata orang ni, masa Kak Fakir diambang duit tak ada. Langsung tak ada. Kan suami pun tak bagi duit. Macam mana nak bagi duit? Sebab dia pun ada komitmen juga. Kita nak minta RM10 pun 1000 kali mikir. Kan? Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh ubah kehidupan kita. Kita tak perlu nak, kata orang, bukannya tak perlu bergantung kepada suami, bukan. Tapi kita boleh ikhtiar dengan cara yang lain. Okey? So, yang kedua. Okey. Pernah tak rasa bersalah sebab tak mampu nak bantu keluarga? Bila tengok suami kita penat bekerja kan, ataupun mak ayah kita perlukan bantuan kan, mak ayah kita pun, Fakia, boleh tak bagi mak RM500? Saya tak ada duit lah mak. Kan, pernah tak macam tu? Pernah tak? Mak minta duit tapi kita cakap tak adalah mak, tak ada. Kita pun cukup-cukup makan je mak. Anak pun makan tak tahu lagi ke mana kan. Lagi 2 minggu ni nak gaji ni kan. Makan pun tak tahu, duit pun dah tak ada dah. Dah susut dah. Okay, so hati akan rasa sedih sebab kita tak dapat follow apa, kalau kita tak boleh bagi yang terbaik untuk mak ayah kita. Okay. Bukan kita tak nak bantu, betul tak? Tapi kita sendiri pun tidak berkemampuan. Lepas tu, ada tak terfikir korang nak tambah income? Di rumah je kan, nak tambah income. Okay? Tapi, alamak, aku nak tambah income, cakap Fakir kan? Alamak, aku nak buat business forever ni, tapi aku tak tahulah nak mula daripada mana. Kan? Sebab dengar bisnes ni bagus, tapi tak tahulah nak mula daripada mana. Kan, aku ni anak 7. Orang busy kat rumah kan. Masak lagi, kemas rumah lagi. Masa 24 jam juga. Tapi macam, alah boleh ke aku buat business forever ni? Kan, ada tak? Ada tak korang rasa persoalan dalam fikiran korang? Itu apa yang Kak Fakar rasa. Okay, tak ada masa. Alamak, nak buat bisnes mestilah kena ada modal kan? Ada ke bisnes yang free? Tak ada. Semuanya perlu muka modal kan. Nak masuk toilet pun kena 50 sen. Betul tak? Toilet pun nak berniaga. Lepas tu kita tak ada pengalaman. Betul tak? Tak ada pengalaman. Alamak, macam tadi kan. Kak Fakir, saya tak pernah buat bisnes. Boleh ke saya buat bisnes? Kak Fakir bermula dengan bisnes forward adalah kosong. Zero knowledge. Zero knowledge. Tak ada knowledge langsung. Tapi kenapa boleh jadi macam sekarang? Sebab kita belajar. Kita kena konsisten belajar. Sebab apa? Sebab kat sini, korang dah disediakan mentor. Mentor korang ada kat sini. Bukan seorang, bukan 2 orang. Kita ada 30 MDM yang dah capai 1 juta kurang daripada 5 tahun. Dia akan bagi ilmu semua dekat korang semua. Macam mana dia boleh jadi jutawan? Itulah ilmu yang dia guna pakai dan dia akan transfer ke korang semua. So, kalau korang hari ini tak tahu, tak pandai, tak pernah bisnes kan, kena tipu, it's okay, tak apa. Kena tipu, jadikan pengajaran. Jadikan itu sebagai pengalaman. Jangan sebab kita kena tipu, kita stop. Tak nak buat apa-apa dah. Jangan macam tu. Kena bagi peluang dekat diri sendiri. Sebab
Tak takkan ada orang yang boleh ubah kehidupan kita melainkan kita sendiri. Okay? Alright. Kejap, apa benda ni? Okay. Alright, nak tak kalau income korang 4 bulan daripada sekarang, kejap. Mana tak boleh, kejap. Alah, tak boleh nak ni. Kenapa tak boleh ni? Kejap Okay. Daripada korang stres kan kepada kebebasan. Okay. Korang tengok income Okay. Bulan 1, 3,007. Lepas tu naik 8,900. Okay. Turun sikit 5,500. Lepas tu up naik 11,900. Lepas tu naik lagi 17,350. Kak Fakar nak tanya. Kalau seorang suri rumah, anak 7, gaji macam ni, okey ke okey sangat? Cuba komen. Cuba komen. Tak, kejap. Kak Fakar nak baca komen. Okey sangat kan? Kan lebih daripada engineer lagi gaji ni kan? Masya Allah. So siapa yang nak gaji macam ni, korang kena stay dalam live ni sampai habis. Sebab bukan ini saja yang Kak Fakar nak tunjukkan korang. Ini sikit je, dek. Sikit je. Ada banyak lagi yang best-best yang korang boleh dapat dekat Forever. Bukan hanya sekadar 5 angka 18,000, bukan. Lebih banyak lagi. Jadi korang stay tune. Okay? Kena dengar sampai habis. Bagi peluang dekat diri sendiri. Buka minda. Okay? Tengok Business Forever ni boleh bagi apa dekat korang. Okay? Okay, bismillah. Okay, kenapa kita perlu buat bisnes? Kita kenapa perlu buat bisnes? Kenapa tak makan gaji? Terus terang Kak Fakar cakap, kalau kita makan gaji, dek, gaji kita setakat tu je. Tapi bila kita buat bisnes, income kita akan jadi unlimited income. Sebab bisnes memang dia unlimited income. Korang nak income berapa? 5K, 2K, 10K, 15, 50, 100K? Boleh, tak ada masalah. Buat je. Buat je. Ikut je sistem yang kita ada dekat BOI ni. Okay? Kalau kita kerja kuat, takkan cukup. Kalau kau spend masa 16 jam sekalipun, kan, dapat 5K sebulan, dia tetap tak cukup. Sebab gaji, macam Kak Fakar cakap tadi, dia limited. Basic. Okay? So, itu dah setakat gaji kita. Lepas tu, korang kena perlu ada income tambahan. Kalau sekarang ni korang bekerja, korang perlu ada pendapatan kedua. No choice. Kalau sekarang ni korang sempit, hidup cukup-cukup makan je, okay? So, korang ada income tambahan. Dan bila korang buat bisnes, korang perlukan sistem. Sebab sistem ni lah yang akan bantu kita untuk capai apa yang kita nak. Dengan sistem, kita akan capai semua impian kita. Seronok tak? Okay, Masya Allah. Dan yang bestnya, bila kita buat bisnes ni, kita boleh buat hanya daripada rumah saja. Okay, tak payah nak keluar-keluar. Ada juga cakap, Kak Fakar, saya suka buat offline. Okay, silakan. Tapi sekarang ni zaman online kan. Kalau kita nak duduk rumah, kita duduk rumah aja buat bisnes. Macam Kak Fakar pun sama. Okay, duduk rumah saja buat bisnes. Dan Kak Fakar berkata 9/10 sumber rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Tapi bisnes yang macam mana yang kita nak buat? Bisnes macam mana yang boleh make money? Bisnes yang macam mana yang boleh bagi keuntungan yang besar dekat kita? Jom kita tengok. Masya Allah. Okay, kita buat bisnes apa? Kak Fakar buat bisnes apa ni? Okay, inilah bisnes yang Kak Fakar buat. Kenapa dia tak nak bergerak? Okay, ini adalah bisnes yang Kak Fakar buat, bisnes Forever Living Products. Okay, ini adalah kita punya founder, Mendiang Rexmond. Okay, so ini adalah anak dia. Okay, anak dia Kak Fakar dah jumpa dah. Dia datang JV in tahun 2023 tak silap. Okay, so Kak Fakar nak bagi tahu sekarang ni, bila korang nak buat sesuatu bisnes, untuk elakkan diri korang kena scam, ramai Kak Fakar jumpa yang kena scam kan. So korang malam ni Kak Fakar nak suruh korang jadi bijak. Tolong jadi bijak. Jangan lagi terkena scam. Cukuplah sekali. Jangan kedua, ketiga, jangan. Okay, so apa yang korang perlu lihat adalah syarikat. Korang kena kaji betul-betul. Sebab tu malam ni korang ada semua kat sini. Supaya korang kaji Business Forever ni, kan, Business Forever ni boleh bagi apa dekat korang. Pertama, syarikat. Kedua, produk. Ketiga, marketing plan. Sangat penting. Kak Fakar nak berkata, kekuatan sesuatu bisnes adalah dekat produk dia. Kalau produk dia
dah lama, bertahan lama, maksudnya bisnes tu memang akan kekal insya-Allah. Okey. Dan yang keempat adalah mentor dan juga team support. Okay, alright. So, kita pergi. Apa, syarikat apa ni? Forever kan? So, syarikat dia, bila kita nak buat satu bisnes tu, syarikat tu mestilah kukuh. Okay, kukuh, tak ada hutang, aset dia berbilion. Macam Forever ni, Forever ditubuhkan, okay, bukan Forever je tau. Sebelum Forever, sebab founder dia memang dah multi-billionaire, memang dah kaya raya. Okay, Dr. Rex adalah orang yang ke-368 terkaya dekat dunia. Okay, so bila dia buat Forever ni, sebelum dia buat Forever, okay, dia dah ada Forever Resort. Okay, dia dah ada banyak hartanah. Okay, dia bidang hartanah. Tapi dia daripada Dr. Rex ni daripada orang yang miskin tau sebenarnya. Tapi dia berusaha sampailah dia jadi multi-billionaire. Okay, so dia ada banyak Forever Nutraceutical. Lepas tu dia ada dekat Forever ada dekat 165 buah negara. Okay, bila korang sign up sebagai VIP, okay, korang dah start boleh berniaga, dah start boleh jana income dan boleh berniaga dekat 160, lebih pada 160 buah negara. Okay, dengan hanya daftar sekali saja VIP, korang boleh bisnes selama-lamanya dan korang boleh rekrut orang dekat satu dunia. Seronok tak? Tak payah nak pergi, kalau macam ada company lain yang kalau korang join dekat Malaysia, nak pergi sponsor orang Singapura, korang kena join pula Singapura punya. Tapi Forever tidak. Forever, bila once you dah join dekat Malaysia, you boleh sign up ataupun you boleh sign up pula. You boleh sponsor orang dekat satu dunia. Okay, so walaupun korang buat sales dekat Malaysia, tapi korang layak dapat dividen tahunan daripada 160 buah negara. Okay, 3% tau. Dividen tahunan daripada sales 160 buah negara. Itu adalah cek CBM. Seronok tak? Dalam USD, dek. USD, bukan RM Masya Allah. Okay, sebab tu Kak Fakir dah 8 tahun dah dekat sini. Kak Fakir yakin, setia dan percaya dekat sini. Kak Fakir tak pandang dah bisnes lain. Walaupun ada yang usah-usah Kak Fakir, kau janganlah buat bisnes ni kan. Jomlah join bisnes aku kan. Kau dah lama dah bisnes. Takkan punya. Sebab Kak Fakir dah kaji betul-betul, tak ada satu bisnes pun yang boleh bagi keuntungan sebesar Forever. Tidak ada. Tidak ada, seriously tidak ada. Dan bisnes ni dah lama dah, sejak dia lahir pada tahun 1978, dah 48 tahun dah dekat dunia. Okay, sebab Forever ni dia dah melalui banyak kali krisis ekonomi macam COVID kan, 97 ke Malaysia ekonomi, 2007 kewangan, 2020 COVID kan. So dia dah, kata orang, bila dia dah lama dan dia dah melalui pelbagai krisis ekonomi, dia masih lagi utuh sampai sekarang, bermakna bisnes ni memang menguntungkan. Masya Allah. Dan Kak Fakir nak beritahu kan, semua HQ yang korang nampak ke depan sekarang ni kan, HQ dekat 165 country ni kan, setiap negara dia ada HQ dia, dan HQ tu dibeli cash. Okay, tak apa hutang 1 sen pun dengan bank. Sebab tu Forever ni adalah private owned company. Dia owner. Tidak ada dana daripada luar. No, tak ada. Sebab apa? Sebab Kak Fakir cakap tadi, dia dah multi-billionaire. Okay, dia adalah manusia yang ke-368 yang terkaya dekat dunia. Dan Kak Fakir suka sangat, kenapa Kak Fakir setia, makin percaya bisnes Forever, sebab bisnes Forever ada dekat 40 negara Islam. Masya Allah. Kau nampak tak ni? Okay, bisnes Forever ada dekat 40 negara Islam ni. Jadinya kan, dekat Arab Saudi semua kan. Bila masuk Arab Saudi, maksudnya dia patuh syariah. Arab Saudi dia takkan terima sembarangan company atau syarikat, okay, sembrono je masuk negara dia, tidak. Dia akan ambil tahu dia punya marketing plan, semua dia akan ambil tahu. Okay, jadinya bila Forever ni boleh masuk Arab Saudi, begitu keyakinan Kak Fakir lagi kuat. Sebab apa? Sebab bukan senang nak masuk Arab Saudi ni. Orang yang tak patuh, bisnes yang tak patuh syariah tidak boleh. Dan kita kan based on makanan sunnah kan, makanan yang ada produk-produk yang ada dalam Quran, daripada hadis kan, Masya Allah. Dan Kak Fakir tahu sales chart dia semasa naik. Kalau korang tengok sales chart kat sini kan, ada ke menurun? Tak ada kan?
Semuanya menaik. Okey, daripada million jadi billion, masya-Allah. Dan Kak Fakar nak bagi tahu dekat sini syarikat dia sangat-sangat stabil. Okey, sebab Forever dah melahirkan lebih daripada 5,000 jutawan. Nampak tak? Dia memang nak mengkayakan kita, Dik. Dia memang nak mengkayakan kita. Okey, lepas tu dan itulah sebabnya bukti bisnes Forever ni kukuh dan kita boleh bergantung harap, insya-Allah. Okey, dan dia lebih daripada 10 juta pengedar. Lepas tu dan Kak Bakar nak beritahu Forever adalah vertical integrated company. Dia ada ladang sendiri, dia ada kilang sendiri, dia jual sendiri. Kalau korang nampak dekat sini kan, okey, ini adalah ladang aloe vera. Okey, ladang aloe vera, ini ada dia punya kilang dia, kapal sendiri, semua sendiri. Dan Forever adalah penanam aloe vera yang terbesar dekat dunia. Okey, dia ada lebih kurang 50 juta pokok aloe vera, okey, dan ladang dia 2 kali peta Singapura. Okey, betapa besarnya. Sebab tu dia boleh distribute aloe vera ke 168 negara. Dan Kak Fakar bagi tahu juga, okey, Forever adalah penternak madu yang terbesar dekat dunia. Sebab tu harga kita murah. Dan kita punya madu grade premium. Setanding madu Yaman. Dan Kak Fakar nak bagi tahu dia sangat-sangat berkualiti. Okey, sebab kita dijaga oleh 3 orang saintis yang terkemuka dan harga mampu milik. Sebab kita semua sendiri kan, ladang, kilang, bahan mentah semua sendiri, jadi kita boleh kawal harga dan juga kawal kualiti. Gitu, okey. Dan produk kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki dekat Malaysia kita ada lebih 50 jenis produk. Dekat satu dunia kita ada lebih daripada 200 jenis produk. Jadi bila satu bumbung ada banyak produk, jadi kita senang nak upsell. Market pun kita market luas. Dan produk kita adalah produk terdesak. Produk terdesak bukan produk viral, Dik, bukan produk trending. Okey, permintaan sepanjang zaman 365 hari. Okey, apa itu produk terdesak? Produk terdesak ni maksudnya kita tak payah paksa orang pun, orang yang akan datang cari kita untuk beli produk dan juga join bisnes dengan kita. So, nak tak macam tu. Produk terdesak ni maksudnya kan, dia terpaksa beli untuk terus hidup, untuk terus bernyawa, untuk terus cantik, untuk terus kurus, untuk terus bebas daripada penyakit, insya-Allah. Dan kita tak paksa dia beli pun, oleh kerana dia pakai produk kita, dia merasai, dia makin sihat, kan? Penyakit dia dah tak ada. So, dia akan paksa diri dia untuk beli setiap bulan. Dia akan consume. Jadi, kita tak payahlah nak cari orang baru, kan? Kak Fakir 7 tahun lepas dia join Kak Fakir pun masih tadi sampai sekarang repeat order beli. Seronok tak macam tu? Bila ada repeat order maksudnya apa? Kita dapat save dan kita dapat income. Seronok tak? Masya Allah. Dan bestnya makanan kita adalah makanan sunnah. Dan Kak Fakir nak beritahu, ini adalah kita punya produk, main produk kita, okey, aloe vera dan juga omega 3+. Aloe vera adalah untuk cuci usus, dan omega 3+, minyak ikan, minyak zaitun, minyak sotong dan juga vitamin E untuk cuci salur darah. Okey, nanti Kak Fakir akan bercakap lagi tentang produk kita. Okey, so ini adalah testimoni, okey, rekod dunia masuk dalam Guinness of Record. Okey, ini adalah nenek kembar. Okey, dia jumpa Forever umur 80 tahun dan dia boleh hidup sehingga tak silap 120 tahun. Okey, dan dia diinterview oleh World Guinness Record. Okey, dia cakap kenapa sihat, tak ada penyakit. Dia cakap dia minum satu botol ni, dekat Jepun satu botol ni 2 liter tau, dekat Malaysia 1 liter. Okey, so dia minum satu hari 2 liter aloe vera. Nampak tak? Dia macam buat air masak. Kalau kita minum air masak 2 liter kan, tapi dia minum aloe vera 2 liter. Okey, nampak tak? Dan dia meninggal, ni nenek kembar dia meninggal tidak ada penyakit. Lepas tu kita bukan saja untuk manusia saja, kita boleh bagi binatang juga. Ini adalah kucing. Okey, kucing Sprite. Korang boleh Google ni. Boleh Google ada dekat ni Google. Okey, dan kucing Sprite ni aloe vera ni boleh diminum oleh semua yang berusus. Termasuklah binatang lah. Dan kucing Sprite ni dia boleh hidup selama 31 tahun bersamaan dalam 240 tahun umur manusia. Masya Allah. Dan tuan dia bagi satu sudu aloe vera je setiap hari. Maksudnya bila usus kita bersih, insya Allah kita panjang umur. Kan? Tapi hidup mati memang tangan Tuhan kan. Tapi kita ikhtiar. So kita ada testimoni, binatang pun ada, manusia pun ada. Dan ini penyakit psoriasis. Okey, penyakit yang tidak ada ubat. Tapi Alhamdulillah 8 bulan je konsum produk Forever, dia dah
kembali normal. Okey, kita ada yang slim, kurus. Okey, ini sopak. Okey, sopak ni kita tahu tak ada ubat tapi consume produk Forever, cuci usus, cuci salur darah, Masya Allah, okey, dah kembali normal kulit dia. Dan ini juga kencing manis, okey, tak perlu potong kaki. Guna produk Forever dah sembuh dah. Beberapa bulan saja, bulan Mac sampai Mei, hampir 2 bulan saja. Konsum produk Forever, Masya Allah. Okey, so ini adalah produk kita, okey, aloe vera gel untuk usus dan juga omega 3 plus untuk salur darah. Okey, korang kena tahu 80% penyakit datangnya daripada datangnya daripada usus yang kotor dan 20% datangnya daripada salur darah yang tersumbat. Kalau usus ni kita boleh lagi rasa kesakitan diri. Okey, aduh sakitnya kan perut aku. Dapat rasa lagi. Tapi kalau main dengan salur darah dia tak ada. Tapi kalau kebas-kebas tu berhati-hatilah tu. Itu maksudnya korang punya salur darah dah start. Dah start dah tu. Okey, nak block tu. Jadi berhati-hati. Itu adalah signal. Okey. Tapi salur darah ni tiba-tiba pernah tak dengar tiba-tiba jatuh bilik air kan. Tiba-tiba bersukan meninggal. Kan tiba-tiba tu jantung. Tapi macam Kak Faham cakap tadi, salur darah ni dia tak bagi hint sangat macam usus. Okay, dia ni terus. Bila terus dia block je, kubur je tempat kita. Jadi, kita kena jaga dua benda ni, salur darah dan juga usus. So, jom kita tengok demo, okay, aloe vera dan juga omega 3+. Ada Kak Fakir beritahu, lagi satu. Yang bestnya, yang Kak Fakir rasa macam teruja sangat-sangat, sebab omega 3 plus kita ni, okay, dekat Forever ni, diiktiraf oleh bapa omega sendiri. Okay, father of omega, Dr. John Dybush ni, okay, dia yang jumpa omega 3. Okay, dia pergi dekat lautan Arctic sana, dekat Eskimo duduk di sana kan. Dekat sana orang tak ada penyakit. So dia buat postmortem dekat sana, kenapa orang Eskimo ni dia tak ada penyakit? Sebab dia guna, okay, ataupun dia makan ikan laut dalam yang 3,000 kaki dekat bawah, dekat dalam sana. Okay, yang tidak ada pencemaran. That's why kita omega 3 plus ni daripada Forever daripada lautan Arctic. So that's why dia hanya iktiraf omega 3 plus daripada Forever sahaja. Tidak daripada company lain. Itu yang Kak Fakar rasa macam wow. Dan sangat best. Okay, jom kita tengok demo aloe vera. Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datangnya daripada usus kita yang kotor. Air ni mewakili badan kita. Badan kita terlahir dengan sangat bersih. Betadine mewakili toksin. Kita gunakan Maggi sebab sifatnya sama seperti usus, mengembang dan juga menyerap. Tengok demo ni, kita makan nasi lemak, roti canai, daging, 20 tahun, 30 tahun. Mungkin kita still tak rasa apa-apa lagi sebab Allah bagi kita antibody semula jadi untuk badan kita. Dan bila badan kita umur 40, 50, 60 dah start drop dah kita punya antibody, dah semakin lemah. Kalau badan kita bersih, tak akan ada apa-apa berlaku dekat usus. Setiap hari kita makan tapi tak bersihkan usus, nampak tak usus kita sangat kotor dan usus akan menyerap sedera toksin-toksin. Minum air masak banyak kali pun tak bersih juga usus kita. So apa yang kita perlu buat adalah Allah dah ciptakan tumbuhan semula jadi untuk bersihkan kita punya usus dengan tumbuhan aloe vera di mana ia bersifat saponin iaitu buih semula jadi yang mampu membersihkan usus kita. Nampak tak dah bersihkan? So bila kita makan lagi usus tu terlindung. Suami kita pula dia makan juga setiap hari kerjanya makan je kan. Apa terjadi? Toksin. So kita bagilah dia minum aloe vera, nampak tak? Usus dia pun dah bersih. Sekarang ni kita nak kaji pula, betul ke dekat dalam aloe vera ni terkandung mineral yang banyak yang mampu memberi tenaga, energi yang booster untuk tubuh badan kita. Nampak tak? Bila kita minum air masak biasa tak ada apa-apa berlaku. Kita minum aloe vera nampak menyala-nyala. So that bila kita minum aloe vera barulah badan kita ni tenaga dan juga bersih, barulah toksin tak sempat nak meresap ke dalam sel, ke dalam tisu dan semua organ-organ di dalam tubuh badan kita. Barulah kita bebas daripada kencing manis, bebas darah tinggi, bebas juga stroke, bebas daripada kanser. Okey, Alhamdulillah. Nampak tak? Macam mana aloe vera gel ni bekerja dalam badan kita. Sesiapa yang sekarang ni hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kan, belum pernah lagi cuci usus, silakanlah. Berjaga-jaga jangan sampai kata orang ni kita dia tersumbat. Okay. So kita tengok pula demo omega 3. Sekarang saya nak tunjukkan demo aloe vera gel.
Jom kita tengok pula ini. Jom tengok demoenologi salur darah kita. Ini adalah gambar pembuluh darah normal, berlemak hingga pembuluh darah occlusion, sempit, tersumbat, menghalang aliran darah yang membawa oksigen dan nutrien penting. Polystyrene masukkan ke dalam air panas kita ni. Okey, bayangkan ini adalah salur darah kita yang bersih. Tapi bila hari-hari kita makan berminyak, manis berlebihan, stres tak terkawal, lemak dan kolesterol mula menekan. Proses ni senyap, dia tak bagi amaran awal, tahu-tahu stroke, serangan jantung, na'udzubillah hingga merangkut nyawa. Kita ambil Forever Omega Plus ni untuk menguji kehadiran omega dalam produk tu. Okey, so kita pecahkan dulu kita punya minyak ikan ni, sapu sikit dekat kita punya kulit. Kulit kita daripada protein ni tak apa-apa pun, okey je. Tapi kita tengok apa tindak balas dekat dalam kita punya salur darah ataupun dalam enologi ni kita letak dalam polystyrene. Selalu sakit kepala, tengkuk tegang, dada rasa mencucuk, kaki tangan kebaca, cepat penat walau tak buat kerja berat. Jangan anggap itu biasa. Jantung tengah bekerja keras tu. Bantu dengan ambil nutrisi yang betul. Omega ni sangat membantu untuk kurangkan keradangan, support paras kolesterol yang sihat, bantu aliran darah lebih lancar, jaga jantung dan otak. Tengok tu tidak balas dia. Masya Allah, best kan? Risiko tak datang tiba-tiba. Ia terkumpul dari gaya hidup harian kita. Makan Omega 3 Plus hari ni semoga makin sihat, bebas dari penyakit kronik. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay. So macam mana? Kan? So omega 3 ni bagus sangat-sangat tau. Kak Fakiah ada buasir berdarah lebih kurang 20 tahun macam tu. Okay, Alhamdulillah buat business forever ni untuk apa ni kata orang, untuk bisnes lah, untuk dapat duit kan, untuk duit kan. Tapi Alhamdulillah sebulan setengah je Kak Fakiah consume produk Forever ni, aloe vera gel dengan omega 3 plus. Kak Fakiah sekarang dah bebas buasir berdarah. Bukan sekarang lah, sebulan setengah je, 2018. Sampai sekarang dah tak ada buasir lagi, Masya Allah. So sangat-sangat amazing. Dan Kak Fakiah punya family pun sama, semua anak-anak memang dalam masa 8 tahun, bayangkan 8 tahun, 5 kali, lebih kurang 5 kali je pergi klinik. Itu pun sebab nak ambil MC je. Tak ada sakit. Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan yang sangat-sangat optimum. Okay, alright. Okay, sekejap. Okay, so ini adalah rangkaian produk kita, produk makanan sunnah. Okay, kita ada aloe vera, okay, kita ada delima, madu, okay, minyak ikan, minyak zaitun, dan kebanyakan kita adalah based on makanan sunnah aloe vera. Okay, kita ada skincare kan, kita ada sabun, kita ada kata orang ni sabun avocado ni satu box satu pieces ni tahan 6 bulan tau. Harga baru RM30. RM30 tahan 6 bulan. Lama. Okay? Kebanyakan produk kita dia tahan 3 bulan ke atas. Ada macam sunscreen ni tahan setahun Kak pakai. Deodorant pun sama ni, deodorant. Kak Fakiah bermula dengan Business Forever sebab deodorant ni lah. 2015, okay, husband Kak Fakiah ada bau, bau badan kan sebab kerja tempat panas. Okay, so memang Kak Fakiah tahan beli produk deodorant ni. Alhamdulillah, sekali pakai je tak ada bau dah. Keringat busuk tak ada. Masya Allah. Sampai sekarang kita orang pakai. Dah berapa tahun dah? 11 tahun dah. Dah 11 tahun. Dan kita pun ada package juga untuk umrah, untuk haji kan. Dan Alhamdulillah, Kak Fakiah pun Allah izin pergi pergi umrah menggunakan duit Forever. Alhamdulillah syukur banyak-banyak. Dan kata orang Kak Fakiah memang bekal produk-produk Forever ni. Dan Kak Fakiah tak ada, macam orang kan bila balik umrah kan dia sakit tekak kan, batuk berpanjangan kan, tapi Alhamdulillah Allah izin Kak Fakiah tak kena pun tu semua. Alhamdulillah syukur banyak. So sampai sini saja daripada Kak Fakiah. Semoga apa yang Kak Fakiah sampaikan ni masuk ke hati korang. Okay, buka mata korang semua. Okay, ketahuilah bahawasanya Kak Fakiah selalu ingatkan diri sendiri kan, kalau kita tak ubah nasib kita, memang takkan ada orang yang ubah. Okay, family kita, okay, ataupun orang sekeliling kita, dia akan bantu sekali dua kali je. Lepas tu tak ada dah. Jadinya kalau korang sekarang ni tengah terhimpit, tersepit, banyak hutang kan, kena kejar along, rumah dah nak kena tarik kan, korang kena bermula. Kita pun dah masuk tahun baru kan, dah masuk Mail Hijrah semua kan. Okay, jadi korang kena bagi peluang dekat diri korang sendiri kan. Nanti korang dengar lagi MDM Najah nanti presentkan lagi best, lagi banyak peluang dan insya-Allah apa yang kita orang bakal present dekat malam ni untuk korang semua bakal ubah kehidupan korang juga insya-Allah. Okay, so go to MDM Najah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan suara Kak Najah, Kak Najah rasa sebab pula Kak Fakiah mula-mula kan. Korang tahu tak, Kak Fakiah ni dah datang daripada sebab ubat ketiak ni je. Mana? Ubat ketiak yang tahan berapa? Kalau kawan Kak Najah setahun sekali je dia datang. Nak buat apa beli ubat ketiak, subhanallah. Thank you Kak Fakiah, subhanallah. Korang bayangkan Kak Fakiah datang forever sebab nak beli ubat ketiak. Masa tu tak ada rasa nak masuk ahli pun, nak beli ubat ketiak je. Tapi hari ni Allah izin, daripada ubat ketiak yang tak sampai RM50 masa tu, dah jadi income dia RM17,000. Ada tak yang nak macam tu? Ada tak yang nampak masa mula-mula aku beli ubat ketiak, tiba-tiba nampak sebelah ni masa depan aku RM17,000 dekat sini, subhanallah. So kita tak tahu Allah nak hantar kita apa kan. So malam ni siapa yang Allah izin duduk dalam ni menuntut ilmu, mengaji, kajilah betul-betul. Sebab insyaAllah semua mentor-mentor kat sini dia tak sabar nak ajar, nak bagi ilmu, nak kita berjaya sama-sama, nak duduk rumah. Hui. Masya Allah, subhanallah. Okay, salam ukah Kak Najah Hamdan daripada Pasir Gudang, Johor. Nampaknya ramai orang Pasir Gudang hari ni. Gitu, subhanallah. Tapi insyaAllah Kak Najah happy sangat untuk share dekat korang macam mana perjalanan Kak Najah dah alhamdulillah baru 11 tahun. So kalau nampak Kak Najah punya slide boleh tekan 1. Okey. Nampak kan? Okey, inilah Kak Najah sebelum Forever. Kak Najah pernah cuba macam-macam bisnes daripada sekolah. Kak Najah tak ambil PTPTN. So memang terdesak cari duit. Kenapa pula aku sedih ni? Pernah hari ni kalau korang sama macam Kak Najah pernah meniaga, pernah buat loan, pernah hangkut suami pergi pasar malam nak meniaga, nak cari duit. Tapi tak jumpa lagi macam mana income nak jadi 4 angka, 5 angka tu. Korang dengar betul-betul kat sini dan bermula je. InsyaAllah. So inilah kehidupan Kak Najah, kita tak tahu laluannya. Allahumma salli Muhammad kan. Setiap kali cerita Kak Najah ni semuanya ada anak kecil. Semua ada anak kecil. Ada anak kecil kat sini. Kak Najah, saya ada anak kecil, tak tahu nak buat macam mana. Inilah kerja Kak Najah. Ya Allah, banyak doa je. Ya Allah, aku ada anak kecil ni yang menyusu ni. Macam mana ni? Ada je jalan kalau kita nak. Yang penting hati kita nak ke tak nak. Okay, lepas tu, inilah permulaan Kak Najah pada balik umrah 2015. Ziarah makcik tu dia kenalkan tentang Forever. Sebab korang bayangkan dia tak berniaga tapi dia cerita benda ni. Orang kalau tak berniaga tapi dia cerita produk tu, insyaAllah memang bagus. So bila dah Kak Najah cari dekat Pasir Gudang ni. Aduh, tak ada pula orang nak jual kat aku ni. Subhanallah. Tapi Allah izin masa tu, Kak Najah jumpa leader daripada Kuantan. So hari ni siapa mungkin daripada Sabah? Ada daripada Sabah, ada daripada Setiu Terengganu, ada daripada Kuantan, Syahrizan, ada daripada Kak Faridah daripada Kepala Batas. Subhanallah. Jangan sedih, jangan gundah gulana kalau leader kita jauhnya. So insyaAllah inilah bukti depan mata. Walaupun leader Sifu Kak Najah tu dekat Kuantan, hari ni kita boleh sama-sama orang kata berdiri dekat pentas dunia. Dan yang kalau korang nak tahu tadi Kak Najah nampak dekat komen ramai dah tanya macam mana VIP dapat barang ni ke. Inilah kerja Kak Najah. Masa first Kak Najah dengar presentation tu, Kak Najah tak boleh tidur. Sebab apa? Kak Najah pernah buat loan untuk buka kedai kan. Korang bayangkan kedai tu dah tutup, loan tetap kena bayar. Bila Kak Najah dengar presentation business ni, income Cikgu Ayu masa tu 42K sebulan, part time, cikgu cemerlang matematik. Kak Najah daripada pagi sampai ke malam, macam Kak Fakiah cakap tadi, kau pulun lah berapa jam kau kerja, kau berniaga, tak mampu, tak cukup. Kan? Ujung bulan pun ngecek-ngecek husband punya duit. Tolonglah, supplier tak bayar lagi. Aduh. Kan? So, apa yang berlaku bila Kak Najah dengar presentation tu, Kak Najah bukan shoot satu VIP tau. Kak Najah shoot 2 VIP. Tapi VIP pertama tu pakai duit Kak Najah, modal berniaga. VIP kedua, Kak Najah paksa Kak Najah yang kedua. Tolonglah pinjam duit. So janji 2 minggu pulang. Pandai-pandai je buat janji kat Kak Najah ni. Tapi alhamdulillah sebab kita ni terdesak, kita buat. Masa tu Kak Najah pandai Facebook je. Share. Rupanya alhamdulillah VIP pertama Kak Najah. VIP kedua kakak Kak Najah yang kedua. VIP yang ketiga Kak Hamizah Hamdan, kenalkan. Influencer TikTok. Okay. Dan VIP keempat masa tu dia call je mula-mula nak 2 botol. Rupanya dia ada ketumbuhan dekat bawah ketiak ke apa. And then bila Kak Najah tercakap pasal VIP, dia pun jadi VIP. So dalam seminggu tu Allah bagi 4 VIP. Subhanallah. Nak tak macam tu? Kita tak tahu Allah nak hantar kita siapa. Kerja kita sharing. Okay? So kalau korang tengok produk tadi dah sangat luar biasa kan. Daripada ketiak berbau, alhamdulillah ketiak dia. Daripada buasi berdarah, okey buasi dia. Dan korang nampak kan betapa produk tu memang produk terdesak yang betul-betul bagi manfaat dan affordable price. Gitu. Okay, so korang
study model perniagaan ni sangat-sangat terpaksa kaya. Sebab apa? Kak Najah yang tak berapa pandai kan, yang dah cuba macam-macam bisnes pun, Allah bagi izin dapat 1 juta dalam 3 tahun 9 bulan sahaja. Bukan sebab Kak Najah hebat, bukan sebab Kak Fakia hebat, tapi platform tu dan orang kata terdesak, rajin gila. Kalau korang tengok Kak Fakia lah kat TikTok dia, Kak Najah tak tahulah bila masa dia rehat. Dia punya passionate nak tolong orang, nak selamatkan orang sebab dengan keadaan sekarang ni skamernya lah, apalah, Allahumma salli Muhammad. Okay? So, Forever Living Product tadi adalah vertical integrated company. Tak ada orang tengah. Ladang kilang sendiri. So, korang boleh kawal raw material tu. Korang boleh kawal harga. Korang boleh supply satu dunia sebab korang ada ladang terbesar di dunia, aloe vera, Aloe barbadensis Miller. Dah pandai sebut belum nama saintifik dia? Okay? Dan model perniagaan ni adalah network marketing. Sama dengan Kak Najah nampak komen tadi. Sama macam Amway ke? Sama macam Shaklee ke? Sama macam Hi-O ke? Okay, dengar sini baik-baik. Kaji. Leader yang faham yang Kak Najah akan terangkan kemudian ni, memang korang insyaAllah tak boleh tidur malam dan faham apa yang Kak Najah maksudkan. Tak sama. Okay? So inilah dia 3 konsep yang ada dekat Forever dah selama 11 tahun Kak Najah berniaga dekat sini. Kak Najah tak pernah jumpa dekat company lain dan menyebabkan inilah korang dibayar bonus paling banyak, subhanallah. So apa dia? Yang pertama, tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Maksudnya ladang kilang Forever punya, korang punya. Korang sign up je Forever VIP ke ahli biasa ke, korang dah dipanggil Forever Business Owner. Dah ada cawangan dekat Dubai, dah ada cawangan dekat Singapore, dah ada cawangan dekat Burkina Faso. 40 country Muslim tu korang dah boleh melebar dah. So kalau korang bayangkan sekarang ni, maksud dia tak ada orang tengah ni, korang dapat keuntungan. Kejap Kak Najah colourkan. Mudah-mudahan korang lagi jelas je. So nampak ni, kita tak ada orang tengah. Maksudnya kita sebagai ejen ni dapat keuntungan hingga 70%. Kalau tengok untung runcit, untung pangkat pun korang dah dapat sampai 48%. Hampir separuh tau. Siapa nak bagi? Cuba kaji-kaji kat sini yang siapa jadi affiliate, siapa yang jadi buat MLM. Berapa keuntungan korang bila jadi ahli? Contoh paling, kalau dekat Forever ni ahli biasa ni 5%. Modalnya RM90 dapat aloe vera. RM90 dapat aloe vera sebotol, dah dapat diskaun 5%. Kalau VIP RM1,626, korang dapat diskaun 30%. 30% korang dah dapat untung. Apa tadi Kak Najah cakap? Allah. Korang bayangkan, korang jadi VIP, jual produk satu, harga 100, untung bersih korang RM30. So Kak Najah nak tanya, korang pernah tak berniaga, berapa korang perlu jual produk untuk dapatkan untung RM30? Boleh tak share dekat ruangan komen? Berapa sale korang kena buat untuk dapatkan hanya RM30? Ada pernah, ni ke semua suci ni, belum pernah buat MLM. So, Forever Living Product tak ada orang tengah. Korang punya bonus dibayar daripada harga jual. Okay? Kalau tengok company yang orang tengah ni, contoh, banyak contoh sekarang ni kan, tahu-tahu, keluar dah produk dia, kat mana kilang dia, kat mana ladang dia. Ataupun, dia pergi Korea, kan, dia jumpa dia jumpa kilang penapis air, dia bawa balik Malaysia satu kontena, kan. Dealer ni bawa balik satu kontena filter air, dia cari siapa? Dia cari ejen. Betul tak? So ejen pun dapatlah separuh. Kalau tengok dalam gambar ni dapat separuh, kan. Toke dapatlah separuh juga. Okay, so bila kita kata tak apalah Kak Najah, saya tak perlu keluar modal banyak untuk pergi Korea beli filter air tu. Tapi cuba kita fikir, dealer ni dia ambil 35%, separuh kan. Kita pun dapat separuh, tapi kita bukan seorang tau. Kita beribu orang ejen dalam kat Malaysia ni. So bila nak kaya? Siapa yang kaya dulu? So nampak tak? Forever Living Product tak ada orang tengah. Gitu. Jadinya faham Korang punya bonus seorang-seorang dapat bersih. So yang kedua, okey semua? Syuk nampaknya. Allahumma salli Muhammad. Allah. Okey, so konsep kedua, yang pertama tadi tak ada orang tengah. Yang kedua, yang ni Kak Najah rasa ramai yang sakit hati, serik kan. Dia Forever ni, dia tak ada PV, SBLV yang point-point tu. Bonus korang dibayar daripada harga jual. Bonus korang dibayar daripada harga jual tau. Contoh hari Jumaat. Semalam hari Jumaat. Hari ni lah hari Jumaat. Buat apa? 1 jam orang pergi sembahyang Jumaat, yang perempuan pergi bawa katalog, duduk surau. Share ubat gigi, ubat ketiak apa semua kan. Korang punya untung 5 ke 48%. Nampak ni? Itu untung runcit. Untung runcit. Kalau Kak Najah, Kak Fakia semua ni dah manager 48%. Itu keuntungan pertama. Dia punya bonus dibayar daripada harga jual. Yang kedua, indirect bonus ni 5 ke 18%. Contoh,
Tadi siapa? Lucien Kuanga. Jadi leader kat sini kan. Jumpalah Kak Najah ni kan yang baru-baru suri rumah ni. Pandai-pandai share dengan kawan-kawan sebelah ni kan. Beli produk. So berapa bonus yang Lucien dapat? 5 ke 18% indirect bonus. Usaha orang lain tapi upline dapat. Okay. So yang kedua ni, kalau korang tengok kan macam mana majority, Kak Raja rasa macam majority lah semua MLM company memang dia akan ambil PV, BV, point-point ni. Contoh harga produk tu RM1,000. Kan, Allah, sekejap. Contoh harga produk ni RM1,000. Kan. Bonus korang dibayar daripada mana? Kalau yang ada point-point ni dia akan siap-siap bagi dekat katalog tu kan list. Harga jual berapa, point-point yang dibagi berapa. So katakan 0.5 tapi Kak Raja tak pernah nampak 0.5. Separuh dia bagi tak. Biasanya tak. Lagi rendah. So commission dia barulah kalikan dengan commission pangkat korang. Katalah korang punya commission 20%. 1,000 kali 0.5 kali 20% korang baru dapat RM100. Untuk produk berharga RM1,000. RM1,000 untung RM100. Tapi kalau dekat Forever, korang tengok macam mana dia punya pergi dia, subhanallah, kalau kita tak pakai point-point tadi. Harga jual RM1,000, pangkat tadi berapa? Contohlah ahli biasa kali VIP ke 20%. Terus darab, 1,000 kali 20% korang dapat berapa? RM200. Korang nak 100 ke korang nak 200? Cik cakap dengan Kak Najah. Nak yang RM100 ke yang dibayar daripada point-point ataupun direct lah. Tak nak point-point, 200. Nak yang berapa? Dah nampak belum duitnya ni kat sini ni? 200 Nur Ezalin Siddiq. Masya Allah, pandai. Kan? Korang bayangkan, tengoklah kalau sistem bonus korang dibayar daripada daripada point-point ni, dia sangat-sangat mengecilkan bonus kita. Ya Allah, nak dapat income 1,000 tu, Allahumma salli ala Muhammad, rasa macam daripada pagi sampai ke malam, malam ke pagi balik. Nak apa? Nak kena jual macam-macam benda. Dan lagi satu, kalau korang perasan, nak dapat bonus yang besar, kalau company yang bayar bonus daripada point-point ni, dia kena jual produk yang harga ribu-ribu tau. Sampai kadang-kadang kena main kutu. Aku nak beli yang ni, katalah benda tu RM2,000. Tak boleh selepuk kan, orang tak mampu kan. Dia kena main kutu pula. Sudah. Dah kita nak belajar ajar orang hutang pula kan. Tak nak lah macam tu. Okay, so jelas kan. Ya, konsep kedua, tak ada sistem point. Bonus korang dibayar daripada harga jual. Okay, so yang konsep ketiga, tak ada pairing-pairing. Satu kaki bayar habis. Ni biasa leader MLM yang dah manager-manager ni, kalau tengok company yang ada sistem binary ke, bukan binary, labah-labah punya kaki, 4 kaki, 5 kaki kan. Macam mana dia kena samakan sale dia. Kalau tak sama, bonus tak dibayar ataupun royalty dibayar daripada bonus yang paling rendah. Sudah. Tu yang nanti kita mulalah aku nak samakan kaki ni sebab nak dapat royalty bonus. So bila nak samakan, kita punch lagi, kita restock lagi. Dah kita punya katil bawah tu banyak sangat produk. Dah bilanya kita nak kaya duit ni? Ke nak kaya stok? Last bagi-bagi sedekah pula kan. Tapi dekat Forever, korang punya royalty dibayar daripada harga jual tadi kan. Lepas tu korang tengok ni dia tak perlukan 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Okay. So bayangkanlah kita manusia ni pun kan, walaupun kembar, cap jari pun lain-lain. Ini kan kita pula nak sama-samakan orang kan. Gitu. So korang bayangkan kalau yang macam ni, contoh Rosni jadi manager kat sini. Rosni melahirkan Kak Najah jadi manager, 48%. Sale Kak Najah katalah 100,000 sebulan tu. So 6% akan pergi kat Rosni. 6,000. Lepas tu Kak Najah takkan nak tengok je Rosni jadi manager kan. Kak Najah pun fight. Jumpalah Kak Ezalin. Kak Ezalin ni pun jadi manager. Kak Ezalin katalah tak kisahlah buat 100,000 ke berapa ribu ke, 3% akan pergi kat Rosni. So dapatlah 3,000 lagi daripada line pertama saja. Dah tadi 6,000, ini 3,000. Lepas tu siapa? Kak Ezalin ni pun takkanlah Najah je nak jadi manager. Aku pun nak jadi manager. Carilah, jumpalah Kak Fakiah. Kak Fakiah pun buatlah 100,000. So 2% daripada Kak Fakiah punya sale ni akan pergi ke Rosni. So korang bayangkan satu line korang boleh kau punya gaji dah 5 angka, 11,000. Ini royalty tau. Untung runcit, untung apa tadi indirect tu lain. Okey tak? 11,000. Tak okey. Nak lagi buatlah 2-3 kaki tolong. Konsep berniaga dekat network marketing ni, kita tolong orang. Lagi dia berjaya, anak kita berjaya, lagi kaya lah kau. Gitu, okey? Senang kan? So tengok, kena faham betul-betul. Dia tak ada pairing-pairing Okay. Allah. Kak Najah masih agak terkial-kial. Nama malam-malam minta maaf saja. Agak tertak berapa cepat ni. Okay.
So nak tengok testimoni dia macam mana kalau orang yang duduk dekat platform yang betul. Ini Kak Pidah adalah bekas guru kafar gaji mati RM816 selama 7 tahun. Kan. Rajin. Kak Pidah dulu pernah jadi single mother 2 kali tak silap Kak Najah. Macam mana dia nak besarkan anak-anak dia, adik-beradik dia pandai-pandai engineer. Tapi kakak sulung ni, dia kalau bapak dah tak ada, banyak tak pengorbanan dia? Sangat banyak. So, dia walaupun tak ada pendidikan yang orang kata hanya lulusan SPM, tapi dia rajin berniaga. Tapi tersilap pula pilih platform. Masa ni Kak Pidah buat local company. Dia dah buat sale 1.7 juta. Subhanallah, hebatnya. Tapi hutang makin banyak. Nama dah kena blacklist tau. Subhanallah. Tapi bila korang tengok ni, bila Helang duduk dekat platform jagoh dunia, korang tengok nampak income ni sale tau. Ni income bukan sale. Sekarang ni pendapatan Kak Pidah yang guru kafar ni daripada tadi RM816 tu sekarang income dia RM30,000 ke RM50,000 sebulan. Korang nampak, bayangkan tak? Bila kita duduk kat platform yang tepat. Ini income bulan dia. 1 tahun korang tengok, dah macam founder produk apa dah ni? Subhanallah. Okay? So, tadi kita dah cerita pasal konsep dia. Tak ada orang tengah, tak ada point-point, tak ada pairing-pairing. Ini siapa yang suka kenderaan? Siapa suka kereta? Dah ada kereta ke belum? Dah ada rumah ke belum? So korang tengok, ini antara satu insentif yang Kak Dia suka sangat. Nama dia Forever to Drive. Okay? So kalau korang tengok kejayaan-kejayaan kita punya leader ni, ada yang beli Mustang, yang Kak Lela ni pernah menerima bantuan zakat. Sekarang dia buat rumah dia cash RM150,000. Ni Kak Miza ni, Hamizah Hamdan tadi duduk Bukit Wahar tu, dia infakkan bank jenazah. Dah beratus jenazah dah. Alhamdulillah dapat manfaat. Orang Forever pun ramai dah, termasuk arwah ibu mertua Kak Najah, ayah mertua Kak Najah. Subhanallah. Korang bayangkan, bila kita bekerja, kita mampu tak dapat orang kata tunaikan impian-impian macam ni? Kan dah pension nanti pun belum tentu lagi aku punya hutang makin apa? Tadi Kak Fir kata lubang makin berlubang kan. Allah. Boleh pergi umrah. Kak Najah Alhamdulillah Sifu ajar bila dapat duit tu kita buat lagi pipe income. Dapat beli homestay, dapat buat homestay, dapat beli kebun sawit. Okay, so ini nama dia Forever to Drive tau. Korang buat 3 bulan bersama kumpulan. Korang punya bonus dibayar 3 tahun. Contoh level 1. 50, 100, 150. Ni sisi-sisi ni bukan point. Nanti korang tanya korang punya yang introducer tadi. Apa benda ni? Okay, korang bayangkan selama 3 tahun korang dapat extra RM54,000. Nak beli kereta apa? Sifu kata, Sifu suka beli toys. Tiap-tiap tahun ada je toys dia. Ingatkan toys tu apa? Toys tu kereta tau. Allahumma salli Muhammad. Tengok dia punya flat pun cantik. UTM 9333. Bagi dana dekat universiti pula. Okay, ini nama dia Forever to Drive. Korang boleh beli impian korang. Pergi umrah, beli tanah, tebus balik. Nak kata nak pergi honeymoon tadi. Gitu. Okay? So, ini pangkat. Pangkat dekat Forever ni korang boleh naik, turun tak boleh. Kalau dah VIP, 3 tahun lagi datang, beli ubat ketiak macam Kak Fakiah tadi, tetap 30% diskaun. Sekali lalu je lah Kak Raja tunjuk. Okay. Tadi duit. Yang ini travel. Siapa dekat sini suka kembara keliling dunia? Siapa suka? Ke suka duduk rumah je tengok suami, kau tengok aku tengok kau. Waktu gaduh. Duit tak ada. Bayar yuran tak bayar lagi, kereta tak bayar lagi. Kan dah bergaduh pula. Saya pernah pergi mana? Kan kalau Kak Lela tadi masa dia naik atas stage tu, saya tak pernah naik kapal terbang. Astagfirullahaladzim, rasa macam sedihnya. Tapi bila korang duduk dekat platform yang betul, bukan korang naik kapal terbang je. Macam Kak Najah first time pergi Johannesburg, Afrika 4 kali, 8 kali turun naik, tak mandi 3 hari. Forever percuma bagi, bawa berdua. Laki tak tinggal. Lepas tu dia terus pakai baju kuning. Alhamdulillah. Lepas tu 5 tahun kemudian, dia dah sedekahkan position dia dan happy-happy duduk kat rumah ni. Gitu. Subhanallah. Ini nama dia. Panjang muka dia. Eagle Manager Retreat. Percutian bulan 10. Ni Allah SWT. Kak Miza, Sifu, Kok Sun, Jason, Kak Fakiah akan pergi ke subhanallah, Sun City South Africa. Korang tahu tak Sun City South Africa tu sebenarnya diwujudkan oleh satu orang yang dia orang biasa tapi dia berimpian besar. Dia tahu Afrika ni mungkin macam orang nampak susah kan, tapi sekarang ni dia adalah antara keajaiban dunia. So korang kena datang. Forever kalau bagi trip dia memang subhanallah tak belajar kat geografi dik. Gitu. So macam tahun korang tengok dia pernah bawa pergi Costa Navarino Greece. Pernah pergi naik cruise, subhanallah. Pernah pergi Cancun, Mexico.
Ini paling jauh Forever bawa Cancun, Mexico. Astaghfirullahalazim. Kak Najah rasa cepatlah turun. Dah rasa macam 1 hari 1 malam duduk dalam kapal terbang. Subhanallah. Gitu. Okey, itu tadi yang Cancun. Ini untuk tahun depan. So, korang yang baru masuk sangat-sangat sempat boleh fight. Boleh tengok katnya. Okey, nampak tak? Tahun depan siapa yang baru masuk ni? Siapa yang baru masuk? Say I. Siapa yang baru nak daftar? Kak Najah join 23 hari bulan 5 dah pertengahan tahun. Allah izin qualify juga pergi Eagle Manager Retreat. Masa tu pergi Costa Navarino, Greece. Yang ini Dubai. Ya Habibi, ya Maulana. Fight. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Okey? Dubai. Ya Allah. So inilah subhanallah Forever bawa Kak Najah duit boleh pergi umrah, boleh pergi honeymoon tiap-tiap kuarter, bukan tiap-tiap tahun, tiap kuarter. Okey, subhanallah. Boleh bawa anak-anak. Anak siapa berapa tadi? Anak Kak Fakia 7 kan? Nanti Kak Najah tunjukkan testimoni anak 10. Subhanallah. Okey. Tadi itu bulan 10 punya cuti. Nama dia Eagle Manager Retreat. Kena jadi manager dulu. Yang ini Global Rally. Global Rally lain pula. Tahun yang sama. Sale guna yang sama juga. Percutian 5 bintang bulan April untuk 2 orang. So kat mana tahun depan? Jom kita tengok. Tapi sebelum tu, macam tahun berapa kita pernah pergi Johannesburg, Afrika, Dallas, Stockholm, Sweden, 19 jam puasa. Subhanallah. Abu Dhabi dapat tengok Ferrari World. Pergi Bali, India, New Delhi. Tak jumpa pula Shah Rukh Khan. Lepas tu dapat pergi Paris. Ya Allah, Paris ni Kak Najah bawa anak-anak. Subhanallah. Dan yang menunggu korang ni, Hong Kong. Subhanallah. Okay. So fight lah ya. Siapa yang masuk tu insyaAllah senang je. Kena dekat dengan mentor. Okay. So tahun depan tengok ni. Siapa nak pergi Hong Kong? Subhanallah. Tu, awaken your inner dragon. Naga-naga kat dalam badan tu bagi keluar. Okay, so insyaAllah itu adalah Global Rally. Global Rally ni bestnya dia bukan sekadar korang melancong tapi dapat lagi duit jajan. Duit jajan, ya. Duit jajan bagi sebelum flight tau. Kalau kita tengok company lain ada yang lepas balik baru dia bank in 3,000, 4,000. Tapi Forever bagi duit jajan siap-siap. Sebab dia tahu kita ni bukannya ada sen sangat kan. Cakap Najah dulu pergi Johannesburg, Afrika tu. Beli dekat bandel baju sejuk RM10. So Alhamdulillah. Korang tengok ini adalah duit jajan. Paling sikit ni korang tengok macam Kak Najah. Paling sikit. Allah Masya Allah. Kenapa tak boleh? Tak apalah. Kalau korang tengok ini duit jajan tahun 2025. Duit jajan 4,227. Yang ini tahun ni yang Timur Tengah sedang dilanda todak tu. Tak dapat kan, cancel kan, tapi dapat pampasan 10,000. Ya Allah, 5 angka dah duit jajan. 10,000 nak buat beli apa? Suri rumah sekalian nak buat apa 10,000 ni? Subhanallah, 5 angka dah. 20 April dia bagi 2026 hari tu, birthday Kak Najah. Boleh ingat lah birthday Kak Najah 2024. Okey, itu duit jajan. Paling tinggi kalau korang tengok ni, 65,000 USD tambah perbelanjaan sebanyak 10,000. 75,000 USD. Subhanallah, boleh. Ini bukan boleh buat madrasah je tau. Boleh beli apa? Boleh beli company MLM lain tak? Tapi Forever tak buat macam tu tau. Forever nak korang kaji betul-betul mana yang berbaloi. Kalau korang berpeluh 1 jam dekat platform A dengan berpeluh 1 jam dekat platform Forever ni, mana yang korang lebih berbaloi, kau fikir. Gitu. Tak apa, nanti tengok rakaman, study berawal. Kak Najah dulu tiap-tiap hari ulang tengok GP ni. Nak bagi faham, nak bagi masuk kat dalam kepala. Supaya tidur pun aku dah boleh bercakap. Tidur ke, pergi mana ke, tetap boleh cakap GP. Okay, so tadi Global Rally tu bukan sahaja duit jajan.
bila qualified jadi pemegang dividen 3% dividen tahunan ni, korang dapat yang ni. Ada level 1 macam ni. Level 1 korang punya income tahunan pun dah 120,000 ke atas. Dan tambahan lagi dapat cek USD macam ni. Macam ni, leader Kak Najah dulu suri rumah juga, SPM, and then dia buat dia buat bisnes ni, korang nampak satu bonus dia satu malam. Ni level 1, tolong satu orang buat manager buat 600cc. Level 2, income dah 500,000 juta ke atas, income tahunan. Okey. Yang setahun sekali dapat 150,000 ke 600,000. Macam Cikgu Ayu ni, cikgu matematik yang Kak Najah tak boleh tidur malam bila dia share pasal Forever ni. Korang bayangkan satu malam Cikgu Ayu dapat 335,000, nak beli rumah cash pun subhanallah, beli kebun berapa ekar pun boleh. Okey, itu level 2, tolong 3 orang jadi CBM level 1. Yang ini level 3. Adik-beradik berapa orang? Kak Fakiah ada anak 7 lagi kan? So korang bayangkan lah, setahun tolong seorang, dua orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang korang tolong jadi CBM level 1 macam ni. Bonus tahunan korang dah 1 juta ke atas, unlimited. CBM satu cek macam Sifu, tengok ni. 630, kalau duit Malaysia RM pun dah banyak, ni lagi lah USD. Ya Allah, peningnya subhanallah. Tu Sifu kata nak pening tak ada duit ke, nak pening ada duit. Gitu. Ini Sifu top 1 Malaysia, top 1 Asia. Yang ini top 1 dunia masa tu. Dekat Abu Dhabi, Lita Circuit ni. Masa Ferrari, dia Lita Ferrari. So korang bayangkan, ni dia punya cek dia. Dia dah mula 30 tahun lebih. Mula-mula tolong mak dia buah pinggang. Tapi dia nampak produk ni produk terdesak ni. Boleh selesaikan masalah orang ni. Dia cari Jerman punya HQ, dia suruh ajar marketing plan. Gitu, okay? Cukup tak? So korang nampak, ini adalah testimoni. Kalau orang kata tak ada ke leader MLM lain yang buat, korang tengok ini luar negara. Altilia Guido Falbi daripada Moskow. Dia daripada Rusia. Korang nampak dia dah ada 120 diamond dekat A.AY. Gitu. Korang bayangkan, dia kata kalau dia boleh buat, dia berjuang dekat Forever, lagi berbaloi, kenapa dia tak buat kan? Dia dah ada macam ni, nampak tak? Yang kedua, Kim Maxon, anak yatim, pun nampak ni. Dan boleh diwarisi. Kim Maxon ni, upline dia, mak dia ni dah meninggal tau. So, diwariskan dengan anak dia. So, anak dia ni mewarisi Kim Maxon punya legasi apa semula. Korang nampak? Memang subhanallah. Okey, siapa lagi? Ni adik-beradik. Hari ni ada adik-beradik kan yang susah kan. Ya Allah, kakak aku tengah terdesak ni, adik aku tengah terdesak ni, nak bagi duit tak ada. Bagi kesian aja. Sampai bila kan? Orang kadang-kadang kesian sekali, okey. Dia tahu adik dia susah, 2 kali dia tolong. 3 kali ketiga, aku pun terdesak ni. Gitu. So yang ini ni, adik-beradik dia ni kakak dia, senior engineer. Yang ini site supervisor, sangat hebat. Dia memang kerja, kalau kerja memang kerja gila. Kalau merempit pun dia merempit gila. Korang bayangkan, bila dia orang ni, Kak Miza dengan Abang Berong ni duduk dekat platform Forever, tengok tak apa jadi dekat dia. Income dia 500,000 1 tahun. Adik dia ni, Allah, tak boleh nak cakap lah. Adik dia pun dapat 500,000. 1,500,000 untuk engkau, 1,500,000 untuk aku. Cukup tak nak tolong mak? Kalau mungkin hari ni mak ada sakit kronik, mak ni, Kak Najah ingat apa tau? Husband Kak Najah, dia cakap apa? Mak dia dulu, tengok Kaabah, tak cakap apa, tengok gambar Kaabah tu. Korang kalau anak korang tengok dekat kedai mainan tu, tengok dia tak cakap, tak minta, tak apa. Kau rasa macam mana? Rasa berdosa tak kalau tak tunaikan harapan tu? Sebab tu nampak Forever ni lubuk duit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi je VIP. Kak Najah tadi bukan 1 VIP, Kak Najah mula 2 VIP terus aku shoot. Subhanallah. Okay? So kalau kata adik-beradik saya tak support Kak, yang ini adik-beradik dia kaya lain-lain bidang. Ini Ina kecil, lulusan SPM juga, kerani. Korang nampak income dia, korang nampak kereta dia. Hei, kita yang degree ni pun tak pernah pegang kuda tengah berlari tu. Dia ada kuda biru, ada Mercedes, ada rumah corner lot. Subhanallah. Ada kondo macam tu, okey? So, sekarang ni tengah mencanak-canak orang berjaya dekat online. Jangan takut-takut meletup handset tu kalau kita buat online. Tengok ni, Marina Karnat ni. Dia ada 10 anak, bekas peguam, profesional peguam. Dia influencer dekat Instagram. Apa yang motivate dia untuk berjaya sampai dapat 1 juta USD dalam tempoh 5 tahun buat Forever ni? Anak-anak dia, drive dia, motivasi dia untuk berjaya. Tolong perempuan lain juga, tolong suri rumah lain juga dapat macam dia. Okey, ini Instagram. Yang ini YouTube. Ini bayi Kak Najah. Pedih betul bila dengar bayi-bayi kita ni kan dah jadi top 1 dunia kan. Ya Allah, hebatnya dia. Ini Honami Takagi daripada Japan. Okey, dia influencer dekat YouTube. Dia coach psikologi juga. Kalau korang dengar ayat dia lembut aja, tak adalah nyempreng macam Kak Najah ni, tapi bila dengar dia cakap menangis kita. Dia dapat 3 juta USD dalam 5 tahun. Subhanallah.
Okey, yang ini orang Malaysia. Tadi ni orang luar negara, ni orang Malaysia, Hamizah Hamdan. Ni Kak Long, Kak Najah sebenarnya. Kau bayangkan adik kau ni tak hebat kan, tapi Allah izin dia ni nak selamatkan adik dia ni, dia pun jadi dia duduk dekat Forever ni. So dia cari-cari salah, tak jumpa pula salah. Tapi dia jumpa pentas dia. Kat sinilah dia menggunakan kepakaran dia mengocing orang semua kan. So sekarang ni subhanallah. Kerja dia Kak Najah rasa sebab dia ada sistem dia memang pakar kan. Dia duduk dekat kampung. Duduk kat kampung, tengok mak Kak Najah, tengok abah Kak Najah. Nanti petang-petang dia bakar. Dek, durian dah jatuh. Dek, nanti kau tolong tengok kan aku cakap. Bayangkan dia punya freedom tu, subhanallah. Nampak tak? Okay. So, platform dah betul. Syarikat, kalau kita tengok tadi profile dia tak ada hutang kan. Berada dekat hampir satu dunia. Potensi dia sangat luar biasa. Dia punya payout dia tu memang tinggi. Produk dia memang produk terdesak, Sunnah Superfood yang memang terpaksa cari. Kau tengah buasir ke, kau tengah jerawat ke, kau mesti cari. Sebab benda tu memang boleh selesaikan masalah kau. So, platform yang betul ni kita nak tengok apa? Mentoring dia dengan marketing dia. Produk dah bagus, company dah bagus, tapi sistem yang dia nak tolong kita ni, daripada mana-mana pelusuk pun boleh berjaya, apa dia? Ni dia, mentoring dia dengan marketing dia. Apa dia? Okay? Kak Sifu cakap apa tau? Korang tengok minta maaf Kak Najah ambil masa sikit. Kak Najah nak bagi korang faham tau kenapa kena berguru dengan Sifu. Okey, dia begini. Kalau kita main badminton contoh dulu Ronaldo duduk dekat mana? Di mana dia? Dekat Sepanyol je kan. Dia tak pergi dekat Arab tu, dia hanya jadi jago negeri dia, jadi jago kampung je orang kata. Tapi bila dia ada contoh dia punya dia punya coach siapa? Jose Mourinho ke kan. Sekarang ni dia punya bayaran dia dah berjuta-juta sebab dia jadi jago dunia, coach dia pun coach dunia yang dah terbukti. So Sifu ni dah melahirkan 30 jutawan, lebih pasangan jutawan yang dapat 1 juta bawah 5 tahun. So korang cakap dengan Kak Najah, kalau Sifu tak layak bimbing kita jadi jutawan macam dia, siapa lagi layak? Sebab Sifu dah ada track record. Bukan Sifu je jutawan, tapi dah melahirkan Kak Najah, dah melahirkan Kak Mizah, Kak Fakiyah, dah 30 mentor lebih. Siapa lagi layak nak didik kita? Aduh kan, rasa macam dah ada mentor yang betul lah. Ni Sifu antara Sifu pernah buat rekod. Malaysia merupakan CBM paling ramai di dunia. CBM yang dapat 3% keuntungan dunia tadi tu, tabung dunia. Macam-macam anugerah, dapat ada buku juga. Korang kalau baca buku Sifu ni macam nak menangis rasa. Daripada kehidupan Sifu yang sweet-sweet, daripada UTM Skudai kan, dengan Simu. Lepas tu macam mana Sifu reject MLM. Memang best gila, korang kena baca. Okay, inilah dia mentor-mentor. Korang suka nak belajar dengan siapa? Bekas engineer, ustaz, guru, mother, ibu, pakar apa semua ada. Okay? So, apa lagi? Sistem dia ada Art of War. Ni adalah mind mapping, peta kejayaan korang. Korang tinggal ikut. Dia ni, kita kalau nak berniaga ni kan, dia kena ada konsep yang betul, nilai yang betul. Kalau kita tak ikut rule, kita tak ikut peta dia ni, kita langgar sana, langgar sini, nanti sesat tau. Sesat beberapa hari-hari, dah penat berhenti. Okay, so ini adalah Art of War, mind mapping dia. Yang ini, mind mapping kedua ni, dia adalah korang macam mana nak belajar daripada sini ni, pelan benih ni adalah daripada ahli biasa, macam mana nak pergi manager. Pelan hutan daripada manager, macam mana nak dapat CBM tadi, macam dapat bonus USD, income daripada 100,000 tadi tu. Yang ini pelan pokok tuah, macam mana daripada CBM dapat dividen dunia ni nak jadi macam Sifu. 1 juta bukan wang dekat Forever kata Sifu. So ini ada mind mapping dia, semua sistem dah tersedia dah. Kita tinggal ikut je. Apa lagi ada? Korang ada, kalau nak kata Telegram, bank Telegram, offline, online, semua tiap-tiap minggu ada percuma. Kan tinggal datang tak datang je. Kak Najah dulu naik bas pergi Terengganu, naik bas pergi KL. Semata-mata nak menuntut ilmu. So ingat tahu, kita ni memang kena belajar lah. Dia kalau tak belajar tak tahu. Okay, ini sistem dia yang memudahkan emak-emak, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang pencen ni duduk rumah, pegang handset sambil jaga anak, buai anak gitu. So apa dia, korang akan dapat Forever to You apps ni. Ni order barang, kawan dekat mana tadi? Mana tadi? Sabah? Ya, Sabah kah? Ya, sekejap Sumandak Sabah nak aloe vera. Korang boleh post 300 ke atas free postage. Ini nak pergi dekat Singapore pun boleh. Kak Najah biasa kerja kat Najah, kalau Singapore pun boleh. $100, $200 free postage. Okay, yang ini nak tengok anak contoh kita punya downline dekat Singapore, kat Brunei, dia ada FLP 360 ni free, tapi kalau nak yang pro dia berbayar. Telegram Forever, ya Allah, semualah ada. Korang nak apa? Subhanallah, semua ada.
So ni jadual sekolah ya. Ni jadual sekolah, bukan anak je ada jadual sekolah, kita mak-mak pun ada jadual sekolah. Hampir setiap hari belajar bisnes, belajar produk. Kak Najah, saya semua dah pandai Kak Najah. Tapi saya tak boleh nak bermula. Sebab apa? Sebab tak ada semangat. Kita pun ada kelas semangat. Isnin dengan Rabu, Monday Blues tak ada. Ni tak ada Monday Blues. Ini hari-hari, hari Ahad. Semangat nak tolong orang, semangat nak tolong orang. Ni semua kelas-kelas ya, percuma. Gitu. Okay. Yang ini, portal. Apa lagi nak, subhanallah. Ini e-learning portal nama dia. Harga dalam 1,600. Free je kalau kau jadi VIP. Kau dapat ni, kau study lah 24 jam. Nak siapa? Sifu, nak Kak Miza, nak Kak Fakir. Semua ada dalam ni. So ini nama dia, e-learning portal. Daftar VIP, kau akan dapat semua benda ni gratis, percuma. Subhanallah. Okay, dah bersedia nak bermula? Kan? Dah bersedia nak mula? So macam mana nak bermula? Yang pertama, komitmen. Buat keputusan. Ya Allah, aku dah nak berniaga ni. Kan? So kena, komitmen kita ni, kena letakkan diri kita ni ikut sistem yang memang dah terbukti ni. Dah jangan nak leceh-leceh lagi. Okay? Yang kedua, passionate. Semangat. Kan? Semangat macam mana? Kak Najah, saya tak semangat. Saya takut. Masuk kelas, korang akan nampak macam lagi-lagi tengok muka Kak Najah, tengok muka Kak Fakiah, rasa, tak boleh. Nasib dia je dapat, kita pula. Okay? So, komitmen dan semangat letakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku nak berniaga kerana Allah Ta'ala. Aku nak tolong tebus suami aku. Aku nak tengok anak-anak aku belajar lebih pandai. Kan macam-macam kan. Letak semangat. Letak big why, letak semangat kita. Okay, so ada 2 je keahlian. Tak ada yang pelik-pelik. Ahli biasa, ahli VIP. Bayar RM90, korang dah dapat sebotol aloe vera gel percuma. Dah dapat diskaun 5%. Dah boleh beli dekat Malaysia, Singapura, Brunei. Bisa siapa bayar RM90 boleh pergi 3 negara ni? Tapi dekat sini je lah, untungnya kecil dek, bila kau nak kaya. Kan? So Kak Najah nak sarankan kalau ada duit ataupun belum ada duit, korang cari cari modal segini ni, RM2,147. Jadi VIP, korang dah dapat diskaun 30%. Boleh berniaga 168 buah negara seluruh dunia. Yang ni nampak ni, keuntungan satu botol dah RM35. Tapi hari ni, siapa dah ada RM2,000? Ada emas yang boleh digadai. Tapi Kak Najah tak nak share dengan korang dengan harga ni. Kak Najah nak bagi special promo malam ni. Malam antara, apa orang kata, malam terbaik, malam Jumaat, awal Muharram kan, tahun baru. Ni sahaja yang korang perlukan modal untuk jadi VIP. Untuk dapat macam mana income Kak Fakiah, Kak Najah, Kak Miza, yang income Jason, yang 4 angka, 5 angka sebulan. Modal sekali seumur hidup. Ingat tak tadi, 3 tahun lagi datang beli ubat ketiak, terus tolak 30%. Berapa? 1626, dapat set macam ni. Dapat lagi free sebotol aloe vera gel. Dapat dalam 16 produk macam tu. So korang dah boleh berniaga macam tadi Kak Najah cakap, 160 buah negara seluruh dunia. Kan? Lepas tu contoh. Inilah semua ni So Kak Najah nak detailkan sikit. Ini bila korang jadi VIP. Ini siapa? Siapa VIP ni? Eagle Warrior. Mana nama korang ni? Okay, Fazilah Hashim jadi VIP malam ni. So tengok, katalah dia baru belajar sharing, ahli biasa membeli 1 botol. Untung masuk akaun RM29.20. Ini jalan kerja dia. 25% kali harga jual kan, dapat RM29.20. Katalah dia beli, katalah kawan kita ada 10 orang. Beli 10 botol dah hampir 300 dah untung. Katalah yang ini pula, dia share-share kan, dia masuk GP. Kau dengar sini nak closing besar, jangan cerita 1-2 produk. Nak closing besar, belajar, mahirkan, jadikan GP tu kita punya zikir. GP kan. So boleh closing besar. Bila jadi VIP, 1 VIP untung korang. Ingat je harga jual dia berapa? Kali 25%, dapat RM404. Kan, kita kan ada buddies, kawan rapat 4 orang. 4 orang tu jadi VIP, korang tengok. Korang punya keuntungan 1,600. Dah balik modal dah untuk 1 set VIP yang korang keluarkan tadi. 1626 kan jadi VIP. So korang cari 4 orang, selamatkan 4 orang ni, korang dah dapat balik dah modal korang tu. Dan sehari pun dah boleh settle lah, subhanallah. So katalah yang ini, untung runcit. Dia biasalah awal-awal dia takut. Macam Kak Fakiah, beli ubat ketiak, action, tak nak masuk ahli. Okay, dia beli ubat ketiak je. Tapi nampak ni, untung runcit dia 30 ke 35%. So 1 botol aloe vera gel contohnya, korang dah untung RM35. Ingat kalau orang minta kurang, cari cara jangan bagi kurang. Tapi servis dia kau-kau. Nanti kali kedua, takkan nak bagi kau kaya cepat Aku nak jadi ahli lah, nak jimat juga macam kau, nak jadi VIP. So tak apa, letak je harga jual ni. So untung RM35. Katalah 10 orang kawan beli 10 botol, 300.5. So korang kira sendiri. Sebulan main-main buat macam ni. 292 tambah 1,006 tambah 300.5. Inilah korang punya untung bersih. Ini Kak Najah belum cerita pasal 5cc. Sebenarnya kalau macam gini ni, korang dah tak dapat RM3,000 dalam masa sebulan. Faham? Nampak dah duit je? Gitu, subhanallah. Okay, so insyaAllah Kak Najah dah nak habis dah.
inilah Kak Najah dulu, 11 tahun dulu, 11 tahun kemudian. 11 tahun, ini 11 tahun akan datang. Korang bayangkan daripada suami Kak Najah kerja estate 6:30 pagi dah rokol, kita baru terpinga-pinga nak bangun nak subuh, dia dah kena pergi rokol kan. Kan, dah solatnya macam mana kan. Tapi hari ni Allah izin, dua-dua tolong orang happy-happy dekat Forever ni. Kita tak tahu rezeki kita kat mana selagi kita tak mula. So, Kak Najah memang encourage lah korang pegang set VIP ni, makan sendiri. Bila dah makan tu rasa baru rasa excited bersalah kalau tak sharing. Okay? Ambil set VIP, jadi VIP. Okay? Tak perlu nak jadi founder untuk jadi jutawan. Kita jual produk orang pun dah boleh jadi jutawan. Forever Living product ni sangat kukuh. Korang memang pioneer, sistem memang dah terbukti, mental committed, produk power, berkualiti tinggi, senang jual, bisnes yang boleh diwarisi, modalnya kecil sangat tapi untungnya sangat-sangat besar. So join VIP sekarang, cari korang punya siapa introducer tadi yang kat Shelling tu, kejar dia sekarang juga. Okay, tolong aku nak VIP, cepat-cepat bagi QR. Okay, Kak Najah doakan hari ni korang bergembira, dah dapat nampak dah kat mana korang punya jalan gembira, jalan happy, jalan masa depan korang. Jangan takut-takut, kita orang sangat-sangat bersedia untuk bantu korang happy-happy dekat sini. InsyaAllah, semoga korang terus maju jaya. Kak Najah nak tengok korang sama-sama dekat pentas dunia insyaAllah. Minta maaf salah silap Kak Najah dan Kak Fakiah. I love you all. Assalamualaikum. BOI Group satu pasukan, satu komuniti yang sangat-sangat melengkapi. Dan dia telah terbukti dan banyak orang sudah berjaya dalam platform ini. Saya dah mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam marketing dan saya dapati Biosystem memang bagi satu platform yang kita dapat mengejar impian yang tanpa ragu-ragu dengan data dan information yang sangat-sangat unik. BOI International ini satu kumpulan, satu sistem yang telah berjaya terbukti lebih daripada 20 tahun. Sebab without sistem, kita tak tahu ke mana arah kita. So kenapa Kak Miza dekat sini, kenapa Kak Miza pilih BOI? Sebab sistem. Sifu Simu mereka sangat humble dan sangat kasih sayang kepada kita semua. Sifu sangat excited bila Sifu nampak Forever banyak perubahan yang kita boleh nampak. Dalam 5 tahun yang akan datang ini, kita akan pergi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. So Sifu doakan hari ini yang hadir ke dinner malam ini semua boleh capai malaman orang semua. Champion Excellent Rookie Award jatuh kepada Aaron Lee Chin Hai. Setelah menyertai BO International, perubahan hidup saya sangat besar. Dari dulu saya makan gaji hanya 3,000 satu bulan. Sekarang saya punya income sudah untung lebih 1 juta dalam masa 3 tahun saja. Sifu Simu adalah matahari yang sangat-sangat besar. Sebab mereka mempunyai unlimited punya tenaga dan kasih sayang yang sangat-sangat banyak. ...25 tahun yang terakhir, Sean Chan Kamta dan Olive Choi. Anda semua ada impian. Beranikan diri untuk masuk dalam kereta api laju. Kita pecut sama-sama menuju ke impian kita masing-masing. Kita follow the pathway dan insyaAllah kita akan sampai ke tempat yang terbaik. Inilah peluang dan platform yang tepat untuk korang berjuang. Sebab kat sini, modal kecil untung besar. Kiri, kanan. Konsisten, yakin dan setia. Yeay! RM58,400. Yes! Modal pembal mereka cecah RM674,238. You kalau percaya, you yakin, you nak masuk top 10, you will be the
Next. Yes, marketing, tambah